Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12 dah bermula. Jangan tak dengar ya. Misteri jam 12. Dan juga keluarga saya telah pun menetap di salah sebuah resort di Pulau Tioman. Katanya tak nak sebutkan nama resortnya, tetapi pengalamannya memang cukup menyeramkan. Malam berkenaan, walaupun saya, ibu dan ayah telah pun menetap di satu bilik yang sama, Kisi bayangkan, pada tengah-tengah malam ketika saya sedang nyenyak tidur, saya terbangun apabila terdengar suara tangisan datangnya dari dalam tandas resort yang kami sewa. Bila dengar, saya tak kejutkan ibu dan ayah saya bangun pada tempat tidur saya, langsung terus ke tandas, buka lampu, tengok dalam tak ada orang. Bila saya keluar dari tandas, alangkah terperanjatnya Kisi tahu tak, dalam bilik ada 4 penjuru. Di salah satu penjuru sebelah hujung, sebelah kiri saya, paling hujung, ada seorang wanita sedang berdiri, tetapi muka dan badannya menghadap penjuru bilik tersebut. Saya nampak dari jauh dalam keadaan kegelapan, lampu tidak dihidupkan, tetapi dapat lihat samar-samar wajah ataupun belakang wanita tersebut yang sedang menghadap penjuru bilik berkenaan. Bila saya nampak, saya tersentak, tak boleh bergerak Kisi. Alangkah terperanjatnya ternampak benda itu dengan mata saya sendiri. Setelah lebih kurang 10 minit saya berdiri kerana terlampau takut sangat-sangat, ibu saya terjaga dari tidur. Dia terperanjat apabila ternampak saya sedang berdiri. Dia marah saya. "Wan, takutkan mama je. Apa pasal diri kat sana?" Saya angkat tangan saya ni seolah-olah berat sangat-sangat menunjuk ke arah penjuru bilik tersebut. Bila ibu saya toleh, dia terus istighfar berkali-kali, Kisi. Bayangkanlah, akhirnya bila ibu saya istighfar, saya boleh bergerak. Saya terus lari buka lampu. Bila lampu terang, benda yang berada di penjuru bilik kami, bilik resort kami, hilang dari pandangan, entah dari mana dia datang. Kisi, benda ini, gangguan ini berterusan, Kisi. Berterusan hampir setiap malam. Kami berada di sana 5 hari 4 malam. Hampir setiap malam dia ada menjelma. Pada hari terakhir, bila kami nak keluar daripada bilik tersebut, ibu saya telah pun bertanya soalan ini kepada salah seorang pekerja resort berkenaan. Dia tanya, "Dik, kakak nak tanya adik kakak tinggal bilik tu 5 hari 4 malam, dik. Bilik yang kakak sewa ni ada apa-apa tak, dik?" "Kakak, bukan bilik kakak saja, bilik semua orang dekat sini ada gangguan." Katanya, bila saya duduk mendengar penjelasan, kadangkala bila dia sedang tukar cadar dalam bilik, sedang bersihkan bilik, wanita yang sama akan berdiri di penjuru bilik. Katanya, jangan tegur, jangan buat apa-apa, buat bodoh saja. Dia akan hilang saja kalau kita hidupkan lampu. Rupa-rupanya kawasan itu memang keras. Beberapa kali juga para pengunjung, para pelancong diganggu di waktu malam ketika mereka sedang nyenyak tidur. Itu saja Kisi, kiriman daripada Afwan yang berkongsi pengalaman misteri jam 12.